Hai semua, para penjelajah cilik. Hari ini kita akan mulakan satu kembara yang paling hebat dan penuh misteri, iaitu kembara ke dalam satu tempat yang sangat dekat dengan kita semua. Ya, badan kita sendiri. Cuba fikirkan sekejap. Badan kita ni boleh berlari, melompat, berfikir dan rasa macam-macam benda. Non-stop. Ia betul-betul sebuah mesin yang super canggih dan mengagumkan yang bekerja setiap saat tanpa kita sedar pun. Jadi, dah sedia ke belum? Jom kita pakai topi penjelajah kita dan kita mulakan pengembaraan ni untuk bongkar beberapa rahsia yang memang luar biasa tentang badan kita. Okey, kembara pertama kita bermula dengan sesuatu yang kita buat setiap masa, iaitu bernafas. Kita akan ikut perjalanan setiap sedutan nafas dari luar badan sampailah ke destinasi akhirnya. Konsep dia mudah je sebenarnya. Pernafasan atau dalam bahasa Cina, hu shi, ialah bila kita tarik nafas masuk dan hembus nafas keluar. Proses ni penting sangat-sangat untuk pastikan kita terus hidup. Okey, jom kita ikut laluan udara ni. Mula-mula, udara masuk ikut hidung. Lepas tu, ia meluncur laju melalui satu tiub nama dia trakea atau qiguan. Dan akhirnya, zas. Ia sampai ke destinasi utama, peparu atau fei. Cepat betul kan? Peparu kita ni atau fei, dialah wira dalam sistem pernafasan. Dekat sinilah magic berlaku. Bayangkan, ia macam sebuah stesen pertukaran yang super sibuk. Tempat badan kita ambil apa yang ia perlukan dari udara dan buang apa yang tak diperlukan. Jadi, apa benda yang ditukar tu? Macam ni, udara yang kita sedut masuk tu kaya dengan oksigen atau yang qi yang badan kita guna untuk tenaga. Lepas guna, badan akan hasilkan sampah dia, iaitu karbon dioksida atau yar yang huatan dan kita pun hembus keluar. Senang kan? Ambil yang baik, buang yang tak baik. Pernah tak awak terfikir, adakah cara kita bernafas ni sentiasa sama lajunya? Masa kita tidur, masa kita baca buku, atau masa tengah berlari keliling padang? Jom kita siasat. Tengok carta ni. Nampak tak? Kadar pernafasan kita memang sentiasa berubah. Masa tidur atau syejau, kita bernafas pelan je, relax. Masa membaca atau yuedu, kadarnya sederhana. Tapi, cuba teka apa jadi bila kita berlari atau paubu. Betul, badan perlukan lebih banyak oksigen. Jadi, kita pun bernafas dengan sangat laju. Okey, kembara udara kita dah selesai. Sekarang, jom kita jumpa pula dengan pasukan pembersih dalam badan kita. Yalah, setiap mesin yang hebat perlukan sistem pembersihan dan badan kita pun tak terkecuali. Badan kita ada dua cara utama untuk mengemas. Yang pertama ialah perkumuhan atau paisie. Ini proses buang sisa cecair macam air kencing dan peluh dan juga gas karbon dioksida. Yang kedua pula ialah penyahtinjaan atau paiyi. Yang ini pula untuk buang sisa pepejal dari makanan yang kita makan. Dan inilah dia kru pembersih kita. Peparu, macam kita dah belajar tadi, dia buang karbon dioksida. Ginjal kita pula atau shen berfungsi macam penapis untuk hasilkan air kencing atau niao ye. Kulit kita atau pifu pula tolong sejukkan badan dengan keluarkan sisa melalui peluh atau han. Mereka semua ni bekerja tanpa henti tau. Kenapa semua ni penting sangat? Sebabnya sisa-sisa ni boleh jadi toksin atau dusur yang macam racun untuk badan kita kalau ia terkumpul banyak-banyak. Jadi, proses pembersihan inilah yang pastikan mesin badan kita sentiasa sihat dan berfungsi dengan baik. Seterusnya, jom kita tengok macam mana badan kita ni boleh bertindak dengan super pantas. Ia macam ada kuasa adiwira yang lindungi kita daripada bahaya. Semua ni bermula dengan satu benda, nama dia rangsangan atau qi. Ini maksudnya apa-apa sajalah yang dikesan oleh deria kita, macam cahaya yang terang, bunyi yang kuat atau bila ada benda sentuh kulit kita. Dan bila badan kita dah kesan rangsangan tu, ia akan bertindak balas. Tindakan ni kita panggil gerak balas atau fan ying. Ia adalah reaksi badan kita terhadap apa yang berlaku di sekeliling. Bayangkan situasi ni, awak tak sengaja tersentuh cerit yang panas. Sentuhan panas tu, itulah rangsangan dia. Dan apa gerak balas awak? Tanpa fikir panjang pun, mesti awak terus tarik tangan sepantas kilat. Itulah gerak balas badan awak.
Jadi, poin yang paling penting kat sini ialah gerak balas yang super laju ni bukan untuk suka-suka tau. Ia adalah sistem pertahanan semula jadi badan kita. Ia melindungi kita daripada bahaya dan bantu elakkan kita daripada kecederaan yang lebih teruk. Sangat hebat kan? Kita dah tengok betapa hebatnya badan kita bekerja untuk kita. Sekarang, dah tiba masanya untuk kita pula belajar macam mana nak tolong jaga badan kita. Caranya mudah sangat. Pastikan awak minum banyak air atau 2 hei shui untuk bantu ginjal. Makan banyak sayur dan buah, 2 qi sugar untuk bantu sistem penghadaman. Bersenam selalu, 适量的运动 untuk kuatkan peparu dan jantung. Dan yang paling-paling penting, jauhi asap rokok, 远离香烟 untuk lindungi peparu kita. Okey, kembara kita berakhir di sini untuk hari ini. Badan kita ni memang penuh dengan keajaiban. Ia buat beribu benda hebat setiap hari. Persoalannya sekarang, agaknya apa lagi rahsia luar biasa yang masih tersimpan dalam badan awak tu? Jadi, teruskan bertanya dan teruskan belajar ya.